Adakah anda fikir normal untuk kaki menjadi lemah apabila kita semakin tua? Ia sama sekali tidak benar. Saya telah melihat ramai warga emas yang berusia lebih 80 tahun mempunyai kekuatan kaki yang lebih baik daripada mereka yang berusia 60 tahun. Sebaliknya, ramai di antara mereka yang mula mengalami kesukaran berjalan pada usia awal bukannya disebabkan oleh faktor usia, tetapi kerana kekurangan beberapa makanan penting di atas meja makan mereka. Menurut data Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2023, setiap tahun lebih daripada 3 juta warga emas berumur 60 tahun ke atas jatuh dan cedera kerana kaki yang lemah, dan 37% daripada mereka tidak dapat bangun semula dengan sendiri. Apa yang lebih menakutkan ialah ramai orang menganggap fenomena ini sebagai proses penuaan semula jadi dan berfikir bahawa tiada apa yang boleh dilakukan. Namun hakikatnya adalah begini. Kaki anda tidak tua, tetapi kaki anda kelaparan. Pada musim perayaan tahun lepas, saya menerima panggilan telefon yang tidak akan saya lupakan. Anak perempuan kepada Puan Fatimah, seorang warga emas berusia 73 tahun yang tinggal di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, berkata sambil menangis, "Doktor, 3 bulan lalu emak saya masih boleh mendukung cucu naik turun tangga, tetapi sekarang hendak bangun dari sofa pun dia perlu berpaut pada dinding. Minggu lepas, semasa pulang dari pasar, dia jatuh di depan tangga dan lututnya bengkak sehingga tidak boleh berjalan dengan betul. Saya sangat takut jika tulangnya patah. Pada saat itu, saya bukan sahaja melihat air mata sebuah keluarga, tetapi juga ketakutan mendalam yang dialami oleh ramai warga emas di Malaysia. Saya, Dr. Imam Santoso. Saya telah bekerja di Pusat Perubatan Pemakanan Warga Emas Kuala Lumpur selama 35 tahun dan telah merawat lebih daripada 5,600 warga emas yang mengalami masalah ini. Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada anda 6 jenis bahan makanan yang mempunyai kesan lebih kuat daripada ubat dan mudah didapati oleh sesiapa sahaja di rumah. Bahan-bahan ini semuanya berpatutan harganya dan boleh dibeli dengan mudah di pasar malam atau pasar tani berdekatan. Di antara bahan tersebut, bahan ke-6 sangat biasa sehingga hampir ada di setiap dapur rumah di Malaysia, tetapi malangnya 9 daripada 10 warga emas memakannya dengan cara yang salah. Jika anda merasa kaki anda semakin lemah dan lutut anda semakin rapuh sekarang, sila tumpukan perhatian untuk mendengar 15 minit seterusnya dalam video ini. Sebelum kita bermula, sila tinggalkan nombor 2 di ruangan komen. Itu akan menjadi janji pertama anda untuk menjaga kesihatan diri sendiri. Mari kita lihat satu demi satu apakah 6 jenis makanan kehidupan ini. Bahan pertama yang ingin saya perkenalkan adalah makanan yang sangat biasa bagi kita, tetapi sering diabaikan kerana rupa bentuknya yang kasar. Jika anda ke pasar, anda boleh membeli satu plastik dengan harga RM2 sahaja dan ramai warga emas sering tidak mahu memakannya kerana dianggap makanan kampung atau tidak berkhasiat. Namun anda perlu tahu, di Pusat Pemakanan Warga Emas Hospital Besar Kuala Lumpur, kami memanggil makanan ini sebagai pengecas lambat untuk otot kaki. Pernahkah warga emas sekalian mengalami pengalaman seperti ini? Pada waktu pagi semuanya nampak baik, tetapi selepas waktu tengah hari kaki mula menggigil dan selepas pulang dari pasar, tangan terasa lemah sehingga tidak larat menjinjing beg plastik, malah naik tangga beberapa tingkat pun sudah tercungap-cungap dan jantung mula berdegup kencang. Ini bukan sekadar kerana stamina yang berkurangan, tetapi sebenarnya adalah isyarat bahawa otot anda sedang kelaparan. Selepas usia 60 tahun, badan kita menjadi seperti mesin lama di mana kemampuan untuk menyimpan tenaga berkurangan dan kadar penggunaan tenaga menjadi semakin cepat. Jika anda tidak menambah bahan api yang betul pada masa ini, kekuatan kaki akan menjadi semakin lemah setiap hari. Jadi, mengapa ubi keledek begitu istimewa? Ubi keledek kaya dengan nutrien yang dipanggil karbohidrat kompleks yang sangat berbeza dengan nasi putih atau tepung yang kita makan setiap hari. Bayangkan otot anda seperti dapur pemanas di dalam rumah. Karbohidrat ringkas seperti nasi putih atau mi adalah seperti kertas yang terbakar marak dengan cepat tetapi padam dengan segera. Manakala ubi keledek adalah seperti kayu arang yang terbakar lama, perlahan dan stabil serta membekalkan tenaga yang berterusan. Dengan hanya makan sebiji ubi keledek pada waktu pagi, ia akan membuat perbezaan besar supaya kaki anda tidak hilang tenaga sepanjang hari.
Tambahan pula, ubi keledek kaya dengan kalium sebanyak 337 mg, di mana kalium ini bertindak sebagai pelincir otot untuk mencegah kekejangan atau simpul mengkarung pada betis semasa tidur malam. Pengalaman menyakitkan ini pasti pernah dialami oleh ramai di antara anda. Musim luruh tahun lepas, ada seorang pesakit yang meninggalkan kesan mendalam kepada saya. Encik Ahmad, berusia 69 tahun dari Bayan Lepas, Pulau Pinang, adalah seorang bekas pengendali kren di pelabuhan selama hampir 30 tahun. Encik Ahmad pernah berkata begini, "Sekarang kalau saya keluar berjalan di taman pada pukul 7 pagi, mulanya okey. Tapi bila pukul 10 pagi, kaki mula lembik macam mi dan waktu tengah hari saya mesti kena baring berehat. Kalau tidak, petang nanti saya tidak boleh buat apa-apa. Selepas pukul 6 petang saya takut nak keluar sebab kaki tiada kekuatan, bimbang kalau terjatuh." Isteri Encik Ahmad juga sangat risau. Dulu dia boleh kayuh basikal pergi memancing jauh-jauh. Tapi sekarang pergi pasar pun kena berhenti rehat 3 kali. Selepas memeriksa kekuatan otot kaki Encik Ahmad yang semakin hari semakin lemah, didapati kekuatannya hanya separuh daripada tahap orang seusianya. Saya menasihatinya untuk makan satu ubi keledek bersaiz sederhana setiap pagi bersama sayur-sayuran dan telur. Minggu pertama, waktu paginya menjadi lebih bertenaga. Minggu kedua, dia mula kurang tidur tengah hari. Dan minggu ketiga, waktu berjalan-jalannya bertambah lebih 15 minit. Selepas sebulan, dia boleh menunggang basikal semula ke taman sejauh 3 km dan pemeriksaan selepas 3 bulan menunjukkan daya tahan ototnya pulih sehingga 78%. Yang paling penting, masalah kekejangan kaki pada waktu malam yang berlaku 4 kali seminggu telah hilang sepenuhnya dan berat badannya kekal tetapi jisim ototnya bertambah 1.2 kg. Encik Ahmad berkata dengan penuh emosi, "Saya benar-benar tidak percaya ubi keledek yang murah dan biasa ini boleh membuatkan saya menunggang basikal semula. Sekarang saya tidak akan tinggal makan ubi keledek waktu pagi walau apa pun terjadi. Saya akan makannya seumur hidup." Jadi bagaimanakah cara terbaik untuk makan ubi keledek? Saya syorkan makan sebiji bersaiz sederhana, kira-kira 150 hingga 200 gram sebagai sarapan pagi kerana ia menjadi asas kepada aktiviti harian. Cara memasak mestilah dikukus. Selepas air mendidih, kukus selama 15 minit sudah memadai. Jangan sesekali membakarnya di dalam ketuhar. Ubi keledek bakar menyebabkan penyerapan gula yang cepat yang sebenarnya boleh menyebabkan keletihan. Semasa memilih di pasar, pilih ubi keledek yang kulitnya licin dan tiada bintik hitam. Sebiji sehari sudah memadai dan penting untuk memakannya secara seimbang bersama sayur-sayuran hijau atau makanan berprotein. Bagi penghidap kencing manis, jika makan ubi keledek, anda perlu mengurangkan pengambilan karbohidrat lain pada hari itu dan bagi yang mempunyai asid perut yang tinggi, elakkan makan semasa perut kosong. Bagi yang mempunyai penyakit buah pinggang, pastikan anda berbincang dengan doktor sebelum memakannya. Jika anda telah membaca sehingga tahap ini, anda berbeza daripada 75% orang yang berhenti menonton di tengah jalan. Anda adalah orang yang benar-benar ingin menjaga kesihatan sendiri. Jika anda sedang menonton video ini, pastikan anda menekan butang langgan atau subscribe sekarang. Ini kerana makanan kedua yang akan saya perkenalkan memainkan peranan penting dalam menyalurkan kekuatan berterusan kepada kaki anda. Jika tadi kita bercakap tentang ubi keledek, kali ini adalah satu lagi bahan makanan yang sangat ringkas tetapi penting. Bijirin ini boleh dibeli dengan harga beberapa ringgit sahaja di pasaraya besar dan boleh dimakan selama beberapa hari. Ramai warga emas hanya tahu ia baik untuk perut, jadi mereka lebih suka makan nasi campur atau bubur nasi daripada makan oat. Namun dalam dunia pemakanan, oat dipanggil sebagai gudang bahan api untuk daya tahan otot. Apabila usia meningkat, adakah anda merasa cepat tercungap-cungap walaupun hanya melakukan kerja rumah yang sedikit? Membersihkan rumah sedikit pun kaki sudah terasa lemah dan semasa pulang dari pasar tangan terasa sakit sehingga tidak larat menjinjing beg barang. Perkara ini berulang bukan semata-mata kerana tiada tenaga, tetapi kerana otot tidak mendapat bekalan tenaga yang diperlukan tepat pada masanya. Terutamanya selepas usia 60 tahun, kemampuan badan kita untuk menyimpan glikogen menurun secara drastik. Mudah kata, ia seperti bateri telefon bimbit yang sudah lama dan cepat habis, tenaga cepat habis walaupun hanya digunakan sedikit. Terdapat dua komponen istimewa dalam oat. Pertama ialah beta-glucan, sejenis serat larut. Walaupun namanya nampak rumit,
Komponen ini berfungsi untuk meningkatkan paras gula dalam darah secara perlahan sambil membekalkan tenaga secara berterusan. Kedua ialah protein tumbuhan. Dalam setiap 100 gram oat mengandungi 13 gram protein, nilai yang jauh lebih tinggi daripada nasi putih. Apabila kedua-duanya bergabung, oat menjadi kapsul tenaga yang cair secara perlahan dan membekalkan bahan api kepada otot secara berterusan sedikit demi sedikit. Pada musim bunga tahun lepas, Puan Zainab berusia 66 tahun dari Shah Alam, Selangor datang berjumpa saya. Beliau adalah seorang pesara jururawat yang masalah utamanya ialah kaki terasa sangat berat apabila bangun pagi dan sangat sukar untuk naik tangga. Untuk naik ke rumahnya di tingkat 4, dia terpaksa berhenti dan berpaut pada dinding sebanyak 3 kali. Dulu saya boleh naik sekali harung, tapi sekarang naik satu tingkat pun dah sesak nafas. Agaknya saya dah betul-betul tua, katanya sambil mengeluh. Hasil pemeriksaan menunjukkan tahap hemoglobin Puan Zainab rendah dan simpanan tenaga dalam otot juga tidak mencukupi. Saya menasihatinya untuk merendam 50 gram oat dalam susu panas setiap pagi dan menambah segenggam beri biru atau blueberry. Kesannya sangat mengagumkan. Minggu pertama rasa berat pada kaki semasa bangun pagi berkurangan. Minggu kedua dia boleh naik sehingga tingkat 3 tanpa henti. Minggu ketiga dia tersenyum kerana boleh naik sehingga tingkat 4 sekaligus walaupun sedikit tercungap-cungap, dan selepas 2 bulan dia pulih sehingga boleh mendukung cucunya naik turun tangga. Jadi, bagaimanakah cara terbaik untuk makan oat? Di antara oat yang dibungkus, lebih baik memilih oat jenis steel cut atau oat penuh yang perlu dimasak. Oat segera selalunya mempunyai kandungan gula yang terlalu tinggi dan boleh membebankan kesihatan. Kadar 50 gram oat kering sehari atau kira-kira 1 mangkuk adalah memadai. Semasa memasak, masukkan ke dalam air atau susu dan masak sehingga lembut. Kemudian anda boleh menambah kacang walnut, beri biru atau kurma untuk menambah khasiat dan rasa. Bagi mereka yang mempunyai perut yang lemah, mulakan dengan memasak oat yang lebih cair dan lembut, kemudian sesuaikan mengikut keselesaan. Makan pada waktu sarapan atau 1 jam sebelum bersenam adalah lebih berkesan untuk mengisi tenaga yang diperlukan oleh otot. Sekarang tiba giliran untuk menceritakan tentang bahan makanan ketiga. Ini mungkin agak mengejutkan bagi anda kerana harganya sedikit lebih mahal daripada bahan lain. Kadangkala sebiji boleh mencecah lebih RM5 menyebabkan ramai warga emas teragak-agak untuk membelinya. Namun jika anda mendengar apa yang akan saya sampaikan ini, anda akan merasa harganya sangat berbaloi. Dengan mengamalkan makanan ini sahaja, kaki anda tidak akan terasa kaku apabila bangun pagi, malah lebih mudah untuk membongkok mengambil barang atau mencangkung. Hero tersebut adalah avocado. Namanya mungkin asing dan harganya mungkin membebankan, tetapi untuk melembutkan sendi yang kaku iaitu salah satu simptom paling tidak selesa apabila tua, tiada bahan lain yang setanding dengannya. Semakin usia meningkat, masalah kaki lemah adalah satu hal, tetapi yang lebih mengganggu adalah perasaan sendi yang kaku setiap kali bergerak. Bangun pagi tetapi lutut kaku seperti pintu besi yang berkarat, atau merasa sakit dan tegang pada lutut apabila mahu bangun dari posisi mencangkung, seolah-olah kaki diikat dengan tali. Ini bukan sekadar faktor usia, tetapi kerana terdapat keradangan senyap yang terkumpul di dalam badan. Selepas usia 60 tahun, walaupun tiada penyakit besar, badan kita akan mengalami tindak balas keradangan kecil di sana sini. Ia seperti percikan api kecil yang membara di pelbagai sudut rumah. Pada mulanya nampak remeh, tetapi lama-kelamaan ia akan merosakkan sendi dan otot. Avokado mengandungi lemak istimewa yang boleh meredakan keradangan ini. Ia dipanggil asid lemak mono tak tepu yang bertindak seperti pasukan bomba dalam badan untuk memadamkan api keradangan kecil tersebut satu demi satu. Ia juga kaya dengan kalium yang membantu pengecutan otot dan melegakan kekejangan, malah kadarnya lebih tinggi daripada pisang. Musim panas tahun lepas, Puan Maria berusia 68 tahun yang tinggal di Bangsar, Kuala Lumpur datang ke klinik saya. Beliau telah bekerja sebagai tukang masak di restoran selama lebih 30 tahun dan kebelakangan ini kakinya terasa sangat kaku setiap pagi sehingga dia perlu melakukan senaman regangan selama 10 minit di tepi katil barulah boleh berdiri. Apabila hendak mencangkung untuk mengambil bahan di dapur dan bangun semula, lututnya terasa tajam dan sakit sehingga mahu menitiskan air mata. Seumur hidup saya bekerja mencangkung di dapur, tapi sekarang pergerakan itu sangat menyakitkan. Saya benar-benar terasa sudah tua, katanya sambil ketawa kecil. Pemeriksaan menunjukkan tahap protein C-reaktif CRP
yang menunjukkan tahap keradangan dalam badan Puan Maria adalah agak tinggi. Ini adalah isyarat bahawa keradangan kronik telah terkumpul dalam badannya. Saya menasihatinya untuk menyertakan separuh biji avokado dalam hidangan setiap pagi, sama ada disapu pada roti gandum penuh atau dihiris ke dalam salad. Kesannya sangat menakjubkan. Selepas 2 minggu, Puan Maria berkata dia lebih mudah bangun pagi dan selepas sebulan dia melaporkan rasa sakit pada lutut semasa mencangkung dan bangun hampir tidak dirasai lagi. Selepas 3 bulan, pemeriksaan semula menunjukkan tahap keradangannya telah turun ke tahap normal. Doktor, sekarang saya boleh mencangkung potong sayur di dapur semula. Rasa macam muda 10 tahun, katanya dengan gembira. Jadi, bagaimanakah cara terbaik untuk makan avokado? Separuh hingga sebiji sehari adalah memadai dan jangan makan terlalu banyak kerana kalorinya tinggi. Cara paling mudah ialah belah dua dan makan menggunakan sudu atau taburkan sedikit garam dan lada hitam untuk rasa yang lebih enak. Anda juga boleh menyapunya pada roti gandum penuh, memasukkannya ke dalam salad atau dikisar bersama susu soya atau yogurt. Waktu terbaik untuk makan ialah pada waktu pagi atau tengah hari dan elakkan makan pada waktu malam kerana ia boleh membebankan penghadaman. Semasa memilih, tekan sedikit dengan tangan. Jika ia terasa lembut sedikit, itulah masa terbaik untuk dimakan. Jika terlalu keras, ia belum masak. Jika terlalu lembek, ia mungkin sudah rosak. Sebelum saya memberitahu 3 lagi bahan makanan, saya ingin bertanya satu soalan penting kepada anda. Adakah anda merasa sering terduduk kerana kaki tiada kekuatan dan sukar untuk berdiri lama kebelakangan ini? Jika ya, apakah yang anda fikirkan puncanya? Adakah kerana kekurangan zat makanan? Atau adakah terdapat keradangan yang tersembunyi di suatu tempat? Jawapannya adalah kedua-duanya. 3 makanan yang diperkenalkan sebelum ini lebih fokus kepada penambahan tenaga dan meredakan keradangan, namun 3 makanan seterusnya adalah berbeza. Ia adalah kunci pemulihan sebenar untuk membina semula otot yang runtuh dan mengembalikan kekuatan kaki yang mantap seperti dulu. Ia bermula daripada buah-buahan yang sangat kecil. Beri seperti beri biru, stroberi dan cranberry yang berharga. Kira-kira RM15 sepaket di pasaraya sebenarnya adalah pelindung kepada keremajaan otot. Mengapa? Sel-sel otot dalam badan kita setiap hari berjuang menentang musuh yang tidak kelihatan iaitu radikal bebas. Musuh ini seperti pencuri yang menyerang sel otot dan merosakkan bahagian dalam sel yang akhirnya menyebabkan kaki lemah dan keletihan terkumpul. Namun, buah-buahan beri ini mengandungi pasukan antioksidan yang kuat untuk menghalau musuh tersebut, iaitu komponen antioksidan semula jadi yang dipanggil antosianin. Ia dikenali sebagai salah satu bahan antioksidan paling kuat di alam semula jadi, yang bukan sahaja melindungi sel otot daripada kerosakan tetapi juga membantu pemulihan bahagian yang telah rosak. Selain itu, buah-buahan ini mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi untuk menggalakkan penghasilan kolagen dan membantu mengekalkan keanjalan otot, ligamen dan tendon. Musim sejuk tahun lepas, Encik Yusof berusia 71 tahun dari Johor Bahru, Johor, datang ke hospital. Beliau adalah seorang bekas guru yang telah mengajar selama berpuluh-puluh tahun. Selepas tahun bersara, dia merasa bimbang kerana ototnya mengecil dengan ketara dan kakinya terasa lemah. Otot betisnya yang dahulunya pejal kini menjadi lembik dan dia mudah letih walaupun hanya naik tangga. Pemeriksaan menunjukkan tahap tekanan oksidatif Encik Yusof sangat tinggi, bukti jelas bahawa radikal bebas sedang menyerang ototnya. Saya menasihatinya untuk makan segenggam beri biru setiap hari secara konsisten. Buah segar adalah yang terbaik, tetapi jika sukar didapati, produk sejuk beku pun boleh. Sebulan kemudian, Encik Yusof berkata kelajuan jalannya bertambah dan kakinya kurang letih. Selepas 2 bulan, dia gembira kerana betisnya terasa anjal semula apabila disentuh. Dan pemeriksaan selepas 3 bulan menunjukkan indeks oksidatifnya bertambah baik dengan ketara. Doktor, saya tak sangka buah kecil macam ni ada kesan besar. Sekarang kalau tak makan 1 hari, rasa macam ada yang tak kena, katanya sambil ketawa. Jadi, bagaimanakah cara makan beri yang betul? Segenggam sehari kira-kira 50 gram adalah memadai, iaitu kira-kira 15 biji beri biru. Boleh dimakan begitu sahaja atau dicampur ke dalam bubuk oat atau yogurt. Beri biru sejuk beku juga sangat praktikal kerana khasiatnya tidak banyak hilang dan mudah disimpan di dalam peti sejuk. Buah-buahan kecil.
Dan ringkas ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam menghalang penuaan otot kaki dan mengekalkan keremajaan. Sekarang adalah masanya untuk anda menyediakan buku, nota atau telefon bimbit anda. Jika 4 makanan tadi adalah sebagai persediaan dan kerja asas, maka bahan kelima dan keenam ini adalah kunci utama dalam pembinaan semula otot secara serius. Terutamanya bahan kelima ini, harganya agak mahal, sekitar RM25 hingga RM30 untuk 100 gram, tetapi kesannya lebih kuat daripada gabungan 4 bahan yang awal tadi. Ia adalah ikan salmon. Mengapa salmon begitu istimewa? Ia kerana 2 komponen kuat, iaitu protein berkualiti tinggi dengan kadar penyerapan yang hebat dan asid lemak omega. 3. Semakin tua, badan kita kehilangan otot sedikit demi sedikit setiap hari sebagai proses penuaan semula jadi. Namun salmon adalah makanan yang membantu melambatkan, malah memulihkan proses ini. Protein dalam salmon mempunyai kadar penyerapan lebih daripada 95%, yang bermaksud ia diserap dengan sangat cekap ke dalam otot. Omega 3 pula mengurangkan keradangan pada sel otot dan melancarkan peredaran darah supaya nutrien dan oksigen dapat sampai ke otot dengan cepat. Ini bukan sekadar pengalaman peribadi. Ada kajian yang menunjukkan warga emas yang makan ikan berlemak 2 hingga 3 kali seminggu mempunyai jisim otot kaki 21% lebih tinggi dan risiko jatuh berkurangan sebanyak 40%. Saya teringat seorang pesakit, Encik Hassan berusia 74 tahun dari Ipoh, Perak yang bekerja sebagai pemandu lori jarak jauh sebelum bersara. Tahun lepas, tiba-tiba kakinya terasa lemah sehingga dia tidak boleh bangun terus dari katil pada waktu pagi dan sukar untuk ke tandas. Puncanya bukan sekadar masalah kepadatan tulang tetapi kekurangan protein dan vitamin D. Saya menasihatinya makan 100 gram salmon 3 kali seminggu secara dikukus atau direbus. Selepas sebulan, dia boleh berjalan 20 meter tanpa alat bantuan dan selepas 3 bulan, jisim ototnya bertambah dan kekuatan kakinya meningkat drastik. Doktor, saya fikir saya tidak akan dapat berjalan lagi, tetapi sekarang saya sedang memijak dunia dengan kedua-dua kaki saya sendiri, katanya sambil sebab. Jadi, cara terbaik makan salmon ialah dikukus atau direbus untuk mengekalkan omega 3. Jangan sesekali digoreng dengan minyak yang banyak kerana haba tinggi akan memusnahkan omega 3. Jika salmon segar terlalu mahal, salmon tin dalam air juga boleh digunakan, tetapi elakkan yang dalam minyak. Ingatlah bahawa salmon adalah bahan makanan emas untuk pembinaan semula otot. Akhir sekali, jika saya hanya boleh mengesyorkan satu sahaja makanan yang boleh membolehkan anda berjalan sendiri dan naik turun tangga, walaupun selepas usia 90 tahun, saya akan memilih telur tanpa ragu-ragu. Harganya sangat murah. Satu papan mungkin tidak sampai RM15. Namun malangnya, 9 daripada 10 warga emas kita memakan telur dengan cara yang salah. Telur adalah makanan lengkap semula, jadi kerana mengandungi hampir semua nutrien untuk pembinaan otot dalam sebiji telur. Protein telur mempunyai struktur asid amino lengkap dengan kadar penyerapan 98%. Ia juga kaya dengan vitamin D yang sangat diperlukan oleh warga emas untuk penyerapan kalsium ke tulang dan mencegah pengecutan otot. Namun, ramai yang melakukan kesilapan. Kesilapan pertama ialah hanya makan putih telur dan membuang kuning telur, sedangkan khasiat vitamin D dan lecithin ada dalam kuning telur. Kesilapan kedua ialah takut kolesterol sehingga tidak makan telur langsung, sedangkan kajian menunjukkan makan 2 biji telur sehari tidak meningkatkan kolesterol, malah baik untuk jantung. Kesilapan ketiga ialah merebus terlalu lama sehingga kuning telur bertukar warna kehijauan yang mengganggu penghadaman. Kesilapan keempat ialah makan telur pada lewat malam di mana kadar penyerapan rendah. Cara terbaik ialah makan 1 atau 2 biji sehari dan bagi warga emas berusia 70 tahun ke atas, 1 hingga 2 biji sudah memadai. Rebus selama 5 hingga 6 minit selepas air mendidih untuk mendapatkan telur separuh masak yang mengekalkan nutrien terbaik. Makanlah semasa perut kosong di waktu pagi. Sekarang adalah masa untuk bertindak dengan pelan 30 hari yang saya sediakan. Dari hari pertama hingga ke 7 adalah fasa penyesuaian. Sarapan pagi dengan oat, beri biru dan 1 telur rebus. Tengah hari makan seperti biasa dengan lebih sayur. Dan malam makan ubi, keledek serta salmon 2 kali seminggu. Lakukan senaman ringan seperti bangun duduk di kerusi 10 kali pagi dan petang. Hari ke 8 hingga ke 14 adalah fasa perubahan. Tingkatkan telur kepada 2 biji sehari, salmon 3 kali seminggu dan tambah avokado separuh biji.
Hari ke-15 hingga ke-21 adalah fasa pecutan. Teruskan diet dan tambah ke kacang, tingkatkan senaman bangun duduk kepada 20 kali. Hari ke-22 hingga ke-30 adalah fasa pemantapan. Jadikan corak pemakanan ini sebagai gaya hidup. Jika anda mengikut pelan ini, kekuatan kaki anda akan meningkat sebanyak 15% dalam masa sebulan. Simpan pelan ini dalam telefon anda dan mulakan hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya, makanan manakah yang paling kaya dengan vitamin D? Mengapakah salmon perlu dimakan 2-3 kali seminggu, bukannya setiap hari? Dan bilakah waktu terbaik untuk makan telur? Sila tinggalkan jawapan anda di ruangan komen. Sila tekan butang suka, kongsi kepada 3 orang rakan dan ceritakan pengalaman anda. Amalan kecil, anda boleh mengubah hidup orang lain. Terima kasih kerana bersama saya Dr. Imam Santoso dari Pusat Pemakanan Warga Emas Kuala Lumpur. Ingatlah, kekuatan kaki membolehkan kita pergi jauh dan melihat keindahan hidup. Umur hanyalah angka dan selagi kaki boleh melangkah, hidup boleh bermula semula bila-bila masa. Semoga anda sentiasa sihat dan ceria.